Aku berniaga rugi RM600,000. Yang tanya aku, kenapa aku buat video rugi RM600,000 berniaga tu, dah baik-baik kerja engineer kan? Aku nak beritahu semualah kawan-kawan dalam ni yang aku buat video tu bukanlah sebab aku nak mengejar populariti ke. Betul, memang aku nak tambah follower. Siapa yang tak nak tambah follower dalam TikTok ke, dalam YouTube ke kan? Tapi aku buat video tu supaya dijadikan pengajaran kepada orang. Kalau nak berniaga, kena ada ilmu, kena ada pengalaman. Aku buat video tu supaya orang tak buat kesilapan yang aku buat. Terlalu berani, tanpa ada ilmu, tanpa ada mentor, tanpa tahu jalan dan pengalaman berniaga yang sebenar. Ada je yang suruh aku buat kelas tentang bisnes. Aku nak beritahu sini aku tak layak jadi cikgu. Aku tak layak nak ajar korang macam mana nak berjaya dalam berniaga, tapi aku layak untuk mengajar korang supaya tak gagal macam mana aku gagal. Sekarang ni aku dah kerja balik kapal dekat Singapura, Alhamdulillah. So aku dah tak berniaga lagi. Tapi kerja kapal ni pun aku tak tahu berapa lama sebab kerja ikat kontrak setahun-setahun. Ada kerja, ada sambung kontrak, adalah. Tak ada, mungkin aku cari jalan berniaga balik. Dalam video tu aku nak ajar dan aku nak ajak korang yang mana pernah gagal dalam apa juga yang korang kerjakan, dalam berniaga ke, dalam kerja ke, dalam keluarga ke, jangan pernah mengalah. Jangan pernah mengalah. So, kalau korang belum tengok lagi video aku tu, aku dah buatkan playlist masuk dalam TikTok aku. Lepas tu korang tekan playlist ataupun korang boleh tengok full video lah. Aku dah pin dah tu. Cadangkan korang tengok dekat playlist tau. Jangan tengok full video. Sebab kalau korang tengok full video, panjang sangat 45 minit. Korang boring. Kalau tengok dekat playlist, dia best sikit sebab dia pendek-pendek. Jadi tak cepat bosan. Okay, jadi YouTube pun aku dah upload tau yang versi panjangnya. Jangan lupa subscribe tau. Yang dah tengok sampai habis, terima kasih banyak-banyak tau. Video tu panjang tapi kalau korang dapat habiskan, korang memang power lah. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga jangan lupa support aku punya YouTube. YouTube link aku dah letak dekat dalam profile TikTok aku ke atas sekali tu. Korang boleh klik terus ke YouTube aku. Terima kasih korang. Jangan lupa follow, subscribe.